Ramai yang tanya dekat komen pasal rod langsir dekat kampung house ni. Kita guna batang penyapu je. Kayu penyapu ni beli kat hardware, panjang, potong ikut saiz tingkap, cat guna shellac atau wood stain. Besi L bracket ni beli kat eco shop je. Banyak design tapi kita pilih design yang ni. Nak gantungkan dia dekat dinding, korang memang kena guna impact drill untuk tebuk lubang dekat dinding batu. Okey, kita close up sikit cara kita gantung bracket ni. Okey, inilah sebab utama kenapa kita pilih design bracket ni. Sebab saiz lubang kerawang dia tu kan besar, jadi senanglah nanti dia nak hole kayu langsir tu. Korang yang selalu tanya kita pakai cordless Henry brand apa, kita guna brand yang ni. Untuk petal langsir pula, kita pilih langsir yang jenis tip macam ni. Sebabnya senang kita buka jahitan dekat kiri kanan dia tu untuk masukkan kayu tu nanti. Mudah kerja kan? Masukkan aja kayu macam ni. Maknanya untuk petal langsir macam ni, kena beli 2 set lah langsir tu. Mana nak cari langsir macam ni, korang boleh tengok dekat TikTok shop kita. Kualiti kain dia memang cantik, agak tebal. Sama juga kalau korang guna langsir dekat rumah korang tu macam-macam warna, macam-macam corak. Tapi kalau macam kita ni, kita memang prefer sheer je. Suka cahaya banyak masuk dekat dalam rumah. Okey, dah siap, bolehlah kita gantung. Okay, cara gantung dia, kita boleh masukkan kayu tu dekat lubang kerawang yang besar tadi. Senang nak masukkan, senang juga nak keluarkan. Tak payah fikir macam mana cara nak lock langsir dekat bahagian tepi tu. Kalau setakat berat langsir sheer macam ni, besi L bracket tu insyaAllah boleh menampung berat. Maknanya korang kena pilih lah langsir yang agak-agak ringan. Kalau jenis kain langsir yang agak tebal, mungkin korang kena pilih besi L bracket tu yang agak tebal juga. Macam rumah kita ni, jenis rumah kampung, jauh daripada jiran-jiran. Jadinya tak ada masalah lah untuk pakai langsir sheer ni je.